Assalamualaikum guys, bersama dengan Cikgu dalam CMV Cikgu Motovlog. Hari ni Cikgu ada dekat Kulim, dekat Yungi. Cikgu nak buat sesuatu kat motor ni sebab Cikgu mendapati yang brake dia dah tak mencukupi. So, kita akan buat sesuatu lah. Dia bukanlah tak cukup, design dia tak mari. So, kita nak bagi dia mari. Kita nak buat depan dengan belakang. So sekejap lagi cikgu nak cari band lah. Cikgu nak cari band. Kita nak tengok apa dia yang boleh PMP dekat RSX Winner ni. Yang senang lah, tak payah nak modi-modi. Boleh pasang masuk tu settle. Okay guys, jom kita mulakan perjalanan kita untuk hari ini. Okay guys, jom kita belek-belek sikit barang yang Ben tunjuk tadi. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. So yang ini tadi S26 series lah. Ni front brake caliper lah, PNP untuk RSX. So kat dalam ni kita buka tengok. Sah. Dia dah main bracket. Dia ada bracket untuk apa? RSX. So PNP lah. Lepas tu kita ada S55, ini untuk belakang. Color sama lah. Ni pun sama lah, PMP dengan bracket asai. So tak ada masalah, boleh pasang tu. Dan kita ada clutch. Yang ni nama dia RCB clutch E2, E3, E4, BK. Blade BK tu black. Ini untuk clutch. Dia main sekali tempat side mirror ni. Dan kita ada E3 Plus master brake pump. Ini yang baru lah. Apa beza yang lama dengan baru? Yang baru ni dia ada colour silver kat atas ni, boleh nampak dalam lah. So dia punya design sama lah dengan clutch. Nampak sama kan. So this better. Next kita ada brake hose. Untuk RSX ni dia main dua lah. Sebab apa? Satu ni daripada master brake pump ke ABS module, yang ni pula ke brake caliper. Tapi memang style ada braided hose. Lepas tu dia ada besi merah sikit lah, stainless steel. So untuk RSX dia memang main dua. Lepas tu ini untuk yang belakang je lah. Tengok itu LCD brake hose series 550mm 550mm lah untuk belakang. Dan untuk depan two piece set silver. Memang untuk RSX je. RSX Winner dengan RSX lah. Kalau RS lain, dia satu je. Cik, itu sahaja barang yang kita akan pasang pada hari ni. So harap-harap hasil tu cun lah kan. Okay guys, so ini RSX Winner. Dia punya handlebar rupanya tak sama. Kalau kita tengok sini kan, kalau RSX dia punya tempat clutch ni, dia dah welding sekali tau. Yang ni boleh tukar-tukar lah. Cuma lah ni ada masalah, side mirror kat sini. Kalau aftermarket saya tu kat sini. Ini pun sama lah. Okay, lepas tu kita tengok dia punya wireless. Siapa yang nak tukar kan, signal ke apa kena cari Vario. Tapi itulah nak tengok 10 pin dia boleh muat yang ni dah. Kita kena check tengok boleh ke tak. Lepas tu tengok wire harness dia pun semua dah macam kereta dah kan.
Alright, let's continue. Okay guys, so side mirrornya bracket duduk sini. So Ben nak kena modify sikit lah bahagian inner tu supaya dia ada lubang lah. So kita nak buat lubang dekat sini, lubang sikit. Kita tengok lagi Ben buat macam mana, lepas tu baru kita boleh pasang. Tidak sampai bila pun tak boleh lah. So same side lah, di sini pun kena juga. Okay guys, untuk inner tu Ben dah asah lah. So ini yang belah clutch lah, dia buat lubang. Yang ni tadi eksperimen. So tak apalah macam ni, tapi nampak macam OEM tu lah, style macam Y tu kan. So macam cikgu cakap tadi, bila siap pasang senang sikit lah. Kalau RSX kena potong, kena grind potong tu sebab dia terus lekat situ. Ni macam ni lah. So kita tengok nanti rupa dia macam mana. Kita nak tukar brake hose RCB masuk sini, dengan satu lagi brake hose pergi ke caliper. Okay, dah siap pasang caliper. Oh, actually caliper ni dia belanja lah sebab dia punya brake hose main kat tepi. So dia cantik lah. So kita kena naik atas ni, buat bleeding. Siap lah depan. Mantap lah Ben. Mantap. Mas. Cuma nak main buat ni jangan kalut-kalut lah. Kalau boleh main habak band dulu lah nak main kan, buat. Kalau tak nanti kalut-kalut takut tak dan. Tengok dia punya line dia pendek cukup ngam-ngam. Dia punya U dia sini. So dia main ngam-ngam senang lah. Tak ada nak ukur apa dah. Tak ada lah wire nak berselerak ke apa dah. Dia main tu set lah. Okay guys, kita dah siap dah pemasangan. Jom kita tengok. Alright guys, so hari ni kita dah pasang master brake pump, clutch lever, caliper depan sekali dengan brake line, braided. Lepas tu belakang RCB juga satu set. Sagi yang pelayan lah dia punya birol. Tengok lawa ke tak? Boleh komen lah dekat bawah kan. So agak-agak kalau tangan apa jenis tangan sengit tak erti nak custom kan, boleh main dekat YN kepala batas pula, YN Kulin lah. YN Kulin boleh cari band. Tapi kalau pi YN ke kepala batas pun boleh juga cari Noh. Cuma kedai mereka kat sini besar lagi lah. Dua lot. Lepas tu pemain mereka pun ramai. Boleh cari Amoy Swagger kat sini. Main sini boleh cari Swagger. Okay, so setakat tu je video cikgu. Jangan lupa follow, like, share, subscribe Cikgu Motovlog. Kita akan ada lagi banyak projek untuk RSX winner ni. Kita jumpa lagi. Safe ride gang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.